الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita berada di dalam majlis peringatan ataupun tazkirah dalam kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kelebihan orang yang berada dalam majlis yang seumpama ini terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi menyatakan, inna lillahi malaikatun yatufuna fitur. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada satu jenis malaikat yang tugasnya ialah melata di atas muka bumi. Kenapa malaikat ini ditugaskan melata di atas muka bumi? Tidak lain dan tidak bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yaltamisuna ahla dzikri, mencari ataupun menjejaki ahli zikir. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli zikir ini ialah mereka yang berada dalam majlis yang padanya disebutkan firman Allah dan padanya disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang boleh mengingatkan mereka kepada nikmat Allah yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang boleh mengingatkan mereka tentang azab yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang melakukan maksiat kepada Allah. Falamma wajadu qauman yazkuruna Allah, apabila malaikat tadi bertemu dengan satu golongan yang sedang ingat pada Allah. Malaikat tadi cari-cari, jumpalah di menara Petronas ni, lebih kurang 20 orang, 30 orang yang berada dalam majlis tazkirah yang sedang ingat pada Allah. Apa yang malaikat tadi buat? Kata Nabi, halumu, mereka akan panggil malaikat-malaikat yang lain. Ta'alau ila hajatikum, datanglah kepada hajat kamu, kerana kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari golongan ini. Maka bila mana Nabi nyatakan demikian, di hujung hadis tersebut Nabi menyatakan apabila malaikat tadi mendatangi majlis tersebut, malaikat tadi akan mengerbangkan sayapnya melindungi orang yang berada dalam majlis tersebut daripada gangguan iblis dan juga syaitan. Dan sepanjang mana mereka berada dalam majlis tersebut, mereka akan dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan kita disebutkan sebagai ahla zikri pada hari yang berbahagia ini, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita berada dalam majlis yang seumpama ini, kalau boleh kita tengoklah orang sebelah kiri, orang sebelah kanan. Kalau boleh perhati dia, takut-takut malaikat.
terutamanya yang masam daripada tadi Syria lebih kurang tunduk je, takut-takut malaikat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah sifat iman yang ada kepada diri kita yang menyebabkan kita perlu memastikan diri kita berada dalam majlis yang seumpama ini. Kata ahli sunnah wal jamaah, mengikut ahli sunnah wal jamaah, iman kita sebagaimana orang biasa ni, iman kita yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman kita tak sebagaimana iman yang ada kepada para nabi, yang mana iman mereka ini yazid la yanqus, naik tak turun-turun. Ataupun iman yang ada kepada para malaikat, yang mana iman mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iman kita ialah sifatnya yazid wa yanqus, naik turun macam bursa saham juga. Macam indeks komposit, kadang-kadang ditutup bercampur-campur. Begitulah iman yang ada pada diri kita. Duduk dalam majlis tazkirah kuliah macam ni, alhamdulillah iman kita naik. Balik rumah buka Astro turun habis licin. Kata sekalian. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini saya yang menggantikan Al-Fadhil Ustaz Rusli yang sepatutnya mengisi kuliah pada hari ini, ingin nak bawa perhatian diri saya dan tuan-tuan yang saya kasihi sekalian kepada salah satu bab yang ada dalam agama kita yang mungkin telah disentuh oleh sahabat-sahabat ustaz dan asatizah yang lain, iaitulah yang berkaitan dengan fiqhul muamalat al-maliyah. Itulah tentang fiqh berkaitan dengan kewangan Islam. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Madkhal li Dirasatil Islamiyah, Islam mempunyai 3 komponen yang besar, iaitulah akidah, syariah dan juga akhlak. Untuk memastikan diri kita ini sempurna dari sudut Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhannya. Kita kena pastikan kita Islam dari sudut akidah, Islam dari sudut syariah dan Islam dari sudut akhlak. Tuan-tuan sekalian, ada orang syariah dia alhamdulillah baik, sembahyang berjemaah 5 kali setiap hari, tak pernah tinggal di masjid, dia surau, alhamdulillah. Akhlak dia pun bagus, kan, senyum dia, tak pernah sakitkan hati orang. Tetapi akidah dia bermasalah. Dia percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, tapi dia ambil ayah pin sebagai Nabi dia. Cerah masa depan tuan-tuan sekalian, kan. Ada orang yang akidah dia bagus, syariah dia pun bagus, pagi-pagi dia lah buka pintu surau, dia jadi Bilal, dia jadi imam, waktu ketikanya dia jadi makmum, hebat dia, bagus. Tapi dia ada masalah dari sudut akhlak. Orang yang macam ni walaupun pahala dia dari sudut amalan dia banyak, pergi haji, umrah dan sebagainya, tapi dia ada masalah dari sudut akhlak ni, maka dia tergolong dalam golongan yang rugi, kata Nabi. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu tak siapa orang muflis, orang yang bankrupt? Kita sepengetahuan kita, orang yang bankrupt, orang yang muflis ni orang yang tidak ada harta lah. Sahabat Nabi kata, man laisa lahu dinaran wala mata'. Orang yang tidak ada dinar, tidak ada wang ringgit dan tidak ada perhiasan, tak ada harta. Nabi kata sebenarnya orang yang muflis, orang yang bankrupt di sisi Allah ialah orang yang muncul pada hari kiamat kelak dengan membawa banyak pahala. Pahala haji, umrah, dia sedekah, jihad dan sebagainya, solat, puasa dan sebagainya. Tetapi bila nak masuk syurga, malaikat tahan dulu. Kenapa? Kerana dia ada masalah di sudut akhlak dia. Maka apa Allah buat? Maka Allah akan ambil pahala dia bagi kepada orang yang telah dizalimi masa di atas muka bumi. Ada orang yang dia mengumpat, bagi. Ada orang yang dia fitnah, Allah Ta'ala bagi pada orang tu peruntukan pahala. Bagi, tuan-tuan sekalian, habis licin pahala. Subsidi tak ada tuan-tuan masa tu. Tak boleh kita nak apply subsidi ke dan sebagainya. Tak boleh dah tuan-tuan sekalian. Maka bila dah tak ada pahala, maka Allah Ta'ala top up dengan dosa. Ambil dosa orang yang telah mengumpat, orang dia zalim, fitnah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala top up kat situ. Maka dia akan menjadi golongan yang rugi. Ada orang yang syariah, akidah dia bagus, akhlak dia bagus,
tetapi dia ada masalah dari sudut syariah. Kerana kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Madkhal li Dirasatil Islamiyah tadi, syariah Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, ialah ibadah. Yang kedua ialah muamalah. Ibadah ialah biasanya kita sebut hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ya, puasa kita, solat kita dan sebagainya. Yang ni pun kita kena cek, kita kena muhasabah ibadah kita ni selama ni adakah ada nilai di sisi Allah. Para mufassirin dalam tafsirkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu daripada kamu semua ini, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang mempunyai amalan yang terbaik. Maka Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Azim menyatakan ahsanu amala, amalan yang terbaik ini diletakkan dengan dua neraca pertimbangan. Yang pertama ialah aswabuhu, yang kedua ialah akhlasuhu. Yang pertama ialah aswabuhu, iaitulah yang paling tepat. Kalau kita nak solat, nak pastikan Allah Ta'ala terima solat kita, yang pertama kita kena pastikan solat kita tepat. Nak ikut siapa tepat ni? Ialah kita ikut hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Oleh kerana kita tak pernah lihat Nabi solat, maka hadis itu bermaksud kepada kita yang berada di akhir zaman yang tak pernah jumpa Nabi, ialah sallu kama alimtumuni usalli, kamu solat sebagaimana kamu tahu ataupun kamu ada ilmu bagaimana aku mendirikan solat. Ini yang pertama, pastikan aswabuhu, yang paling tepat amalan yang kita lakukan. Yang kedua ialah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Ini ciri yang kedua ibadah kita diterima oleh Allah, ialah apabila ada keikhlasan dalam hati kita. Sebab tu Nabi bila nak solat ni, antara tips untuk datang keikhlasan dalam hati kita, Nabi antara lainnya apabila nak solat, dia berpesan sawu sufufakum, perbetulkan saf kamu, kan, rapat-rapatkan saf kamu. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis solat. Sesungguhnya saf yang rapat dan betul itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Itu biasa Nabi pesan. Dan antara pesanan Nabi ialah sallu salatal muwadda' ataupun sallu salatal muwaddi'. Hendaklah kamu solat seperti solat selamat tinggal, seperti solat yang terakhir dalam kehidupan kamu. Kita kena anggap, saudara sekalian, sembahyang zuhur sebentar lagi, kemungkinan besar adalah merupakan solat yang terakhir dalam kehidupan kita. Bila kita niat demikian, maka insya-Allah akan hadir hati dalam jiwa kita, keikhlasan dalam jiwa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, itu yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang terkandung di bawah syariah Islam ialah yang berkaitan dengan muamalah. Bila sebut muamalah ni, bila sebut muamalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah yang berkaitan dengan hablum minan nas, kehidupan yang berkaitan dengan urusan manusia, sesama manusia. Maka terkandunglah di bawahnya undang-undang, ekonomi, sosial, kebudayaan, kekeluargaan dan sebagainya. Maka nak supaya Allah Ta'ala terima Islam kita yang ada kualiti, ialah bila mana kita memeluk agama Islam bukan sahaja dari sudut aspek ibadah, tapi segenap aspek kehidupan manusia, termasuklah ibadah dan juga muamalah tadi. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana saya sebutkan, bab yang kita nak perincikan pada hari ini sekadar lalu, ya tuan-tuan sekalian, ialah yang berada di bawah muamalah, itu hubungan dengan manusia. Itulah salah satu cabangnya, ialah berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bagaimana Nabi menyatakan pada hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan tanya kita beberapa soalan. Ya, beberapa soalan di akhirat kelak, di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah Ta'ala akan tanya beberapa soalan. Nabi menyatakan bahawasanya, Nabi kata, la tazulu qadama ibni Adam
inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di hadapan Tuhannya pada hari kiamat kelak sehingga ditanya dengan 5 soalan. 5 soalan. Ni soalan dipanggil soalan SPM. Soalan padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian kena hafal lah. Nabi telah pun bocorkan kepada kita. Ya, tuan-tuan sekalian, yang pertama ialah soalannya ialah an umrihi fima afna. Tentang umurnya, umur siapa umur kita lah. Bagaimana kita manfaatkan umur yang ada. Hari ini kita muhasabah tuan-tuan sekalian, umur kita berapa dah? Kan? 40 tahun ke? 30 tahun ke? 50 tahun ke tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Setiap detik yang kita lalui di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya bagaimana kita manfaatkan umur tersebut. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kita tak tahu bila tuan-tuan sekalian kematian tersebut. Ya, sebab tu kita kena anggap bahawa setiap kali kita nak solat, mungkin solat tersebut adalah solat yang terakhir dalam kehidupan kita. Ya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kematian pada kamu, Allah Taala tidak akan anjakkan walaupun satu detik, dan Allah Taala tidak akan awalkan walaupun satu detik, sampai masa malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Kadang-kadang tak sedar pun kan. Sihat je tengok, alhamdulillah. Kan, datang office hari Jumaat, esok cuti kan. Tengok-tengok tak ada kawan kita. Kenapa tak nampak cik saudara kita ni? Kan, tak nampak. Kau tak tahu ke? Kenapa? Hari Rabu baru ni, hari ni lah. Balik kerja, accident, meninggal. Sihat tuan-tuan sekalian. Terkejut kawan tu. Betul ke? Betul. Memang betul, cuma tak viral. Memang betul. Aku terkejut sungguh sebab masa hari Rabu tak tengok dia relax je, bagus, sihat je. Siap tidur lagi dalam kuliah. Sekian dimaklumkan. Pucat muka. Tuan-tuan sekalian. Kan? Itulah hakikat dalam kehidupan kita. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia pergi ke HKL melawat nenek dia dalam ICU 2 minggu. Tengok nenek dia penuh wayar tu tersekat kepala, telinga, hidung. Kat ICU tuan-tuan sekalian. Tengok tak sedar, koma. Tengok tunggu 2 hari, 3 hari tak ada apa. Bagi tahu kat doktor, macam ni lah saya nak balik. Saya kerja kat Johor. Saya balik dululah. Agak-agak kalau nenek saya ni nak meninggal, doktor miss call lah saya. Dia pun balik. Kan? Tiba-tiba dia balik, duduk seminggu, doktor telefon. Nampak gaya nazak. Dia pun terus ambil cuti 2 hari. Kan? Memang confirm lah nenek aku ni, umur 90 tahun. Dalam masa 2 hari ni, dia akan meninggal. Hari pertama cukup dia meninggal. Hari kedua untuk aku ke bumi dia. Cukuplah 2 hari tu. Ambil cuti. Sampai ke KL, HKL, duduk 2 hari, tak mati lagi nenek dia. Tanya doktor, agak-agak bila nenek saya boleh mati ni? Doktor kata, kalau ikut pengalaman saya, bulan lepas dah mati dah. Lambat sungguh mati. Tak apalah doktor. Saya pun dah habis dah annual leave ni. Saya baliklah dulu. EL memang tak boleh ambil. Kalau tak confirm kerja saya. Baliklah. On the way balik, dia accident, mati dulu daripada nenek dia. Nenek dia bulan depan tu meninggal. Dalam kubur nenek tengok, engkau dah ada dulu daripada aku. Kan tuan-tuan sekalian. Itulah hakikat dalam kehidupan. Sama ada tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian, ataupun saya mati kemudian tuan-tuan mati dulu. Kita tak tahu siapa mati dulu, tuan-tuan sekalian. Kan? Sehat walafiat pun boleh mati. Itulah tuan-tuan sekalian, orang yang sakit boleh mati, orang yang sehat pun mati. Orang muda pun mati, orang tua pun mati. Orang yang miskin pun mati, orang yang orang yang kaya pun mati. Orang yang hidup pun mati, orang yang mati lagi mati. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ni soalan yang pertama. Yang kedua, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Siapa? Masa muda kita lah. Bagaimana kita manfaatkan masa muda kita. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala katanya. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Harta siapa? Harta kita lah. Apa Allah Ta'ala tanya harta ni? Min ainaktasabahu, dari mana kamu ambil harta? Allah Ta'ala tanya lah. Kita kerja kat mana? Kan? Ya Allah, aku kerja kat Petronas. Baguslah, alhamdulillah. Pendapatan daripada gaji lah Allah.
Claim hanya claim. Ada juga sekali-sekala travel. Travel dengan siapa? Travel biasa dengan kawan. Naik kereta sendiri tak, kereta kawan. Berapa orang naik kereta tu? 4 orang. Claim macam mana? Claim asing-asing lah. Kan? Tulis kereta sendiri. Tulis kereta sendiri, ya Allah. Tangan kita jawab masa tu. Kan? Betul sekalian? Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka. Ya? Kemudian yang bercakap ialah tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi di atas apa yang mereka lakukan. Oish, kan? Kita jawab depan Allah. Ada beli barang tak? Ada. Beli apa? Laptop. Siapa suruh? Bos. Bos bagi berapa bajet? Bos kata pergi beli dulu, lepas tu bawa resit lah, claim. Laptop harga berapa? 1,500. Tulis berapa? 3,000. Counting. Maka Allah Ta'ala, Nabi menyatakan, man ista'malnahu ala syai'in farazaqnahu rizqan fama ba'da zalika fahuwa gulul. Barang siapa yang kita telah ambil sebagai pekerja dan Allah Ta'ala, dan kita dah bagi gaji pada dia, apa yang diambil lebih daripada gaji itu adalah gulu. Gulu. Memang kerja dia beli laptop, jangan duk ambil lebih daripada tu. Kadang-kadang kan turun daripada airport naik bas, kan? Claim naik taksi. Kadang-kadang naik taksi sampai ke rumah bagi resit kosong lah, saya tulis sendiri. Semua ni adalah bahan bakar daripada api neraka. Maka sebab itulah Allah Ta'ala tanya, min aina tasabahu, dari mana kamu ambil harta? Dan yang kedua ialah wafima anfaqah, ke mana kamu belanjakan harta tersebut? Ada tak kamu infakkan pada jalan Allah? Ada tak kamu sedekah pada fakir miskin? Kamu letak kat bank mana? Allah Ta'ala tanya. Kamu invest kat syarikat mana? Kamu buat financing di bank mana? Kamu letakkan di pelaburan mana? Allah Ta'ala akan tanya every single cent, yang masuk, yang keluar. Income, expenses, dua-dua Allah Ta'ala tanya. Dalam accounting, debit, kredit, dua-dua Allah Ta'ala tanya. Maka tak boleh lagi dah tuan-tuan sekalian, kita kena jawab depan Allah di padang mahsyar nanti. Soalan yang kelima ialah an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang kita perolehi, bagaimana kita amalkan ilmu yang kita perolehi. Daripada 5 soalan yang akan ditanya di padang mahsyar kelak, daripada 5 ni 2 soalan berkaitan dengan harta. Pentingnya tuan-tuan sekalian kita cek balik harta yang kita perolehi. Sebab tu Nabi nyatakan dalam satu hadis yang sahih, 1400 tahun yang lalu Nabi dedahkan pada para sahabat yang ada pada waktu itu. Nabi menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhazal mal ammanil halal wa amman aminal halal am minal haram. Akan sampai suatu zaman pada umatku, kamu akan mendapati manusia tidak peduli soal pengambilan hartanya, sama ada daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Sedih tuan-tuan sekalian kita tengok finding ataupun observation ataupun dapatan-dapatan daripada audit-audit itu tak tuan-tuan sekalian. Ketua audit negara tengok laporannya, Allah sedih kita tuan-tuan sekalian, melibatkan orang Islam. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Tengok yang beli teropon night vision satu jabatan bawah kerajaan kita. Yang beli teropon night vision yang boleh tengok tengah malam tuan-tuan sekalian. Harga pasaran 1,000. Tapi dia beli 56,000. Bayangkan tuan-tuan, 55,000 untuk matahari. Siapa yang bagi approval? Siapa yang keluar quotation? Kan? Semua satu department tu tuan-tuan sekalian kadang-kadang menipu. Na'udzubillah min zalik. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kadang-kadang manusia ni tak puas cari harta. Padahal gaji dia 70,000 sebulan, 60,000. Kalau kita kira kaya lah. Tapi makin kaya makin tamak, makin tamak. Allah bagi lagi rezeki, bagi rezeki pada dia. Dia pun rasa kompleksan, aku ni bagus sungguh lah, cemerlang sungguh, bangga tuan-tuan sekalian. Besarkan apa ni rumah dia, kereta dia dan sebagainya, dia bangga sungguh. Dia tak sedar bahawa itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana Allah Taala nyata dalam Quran, falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Apabila mereka lupakan Allah, peringatan daripada Allah. Falamma nasu ma zukiru bi
fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah Taala akan bukakan pintu rezeki daripada segenap perkara. Daripada bumi, daripada langit, Allah Taala bagi rezeki pada dia. Pangkat makin naik, harta makin banyak, gaji makin bertambah, bonus makin banyak, tuan-tuan sekalian. Kan? Makin hebat dia, makin hebat. Allah Taala buka pintu rezeki. Hatta iza farihu bima utu, sehinggalah mereka rasa gembira di atas apa yang diberikan oleh Allah. Rasa hebat, tuan-tuan sekalian. Bila dia rasa gembira, rasa syok, tuan-tuan sekalian, akhaznahum baltah, tiba-tiba Allah Taala akan ambil secara baltah, tiba-tiba Allah Taala tarik balik. Dia bankrupt ke, kena dismiss ke, kena terminate ke, ataupun dia mati, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba. Faizahum mublisun, maka pada ketika itulah mereka akan menyesal di atas apa yang mereka lakukan. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, nak kena jaga harta pendapatan yang kita peroleh. Nabi SAW menyatakan, kullu lahmin nabata min suht fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh membesar daripada sumber yang haram, maka neraka lah yang lebih layak bagi mereka. Kerana kita orang Islam sendiri tak sedar, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita ambil benda haram ni tak sedar. Kerana kita bila sebut benda haram ni, kita ingat satu benda je, tuan-tuan sekalian. Bila sebut haram, kita akan ingat apa dia? Babi. Betul lah. Kadang-kadang nak sebut babi pun rasa macam haram. Sebut pun tak boleh. Saya pernah, tuan-tuan sekalian, bagi kuliah sebut babi. Ada seorang makcik tegur, ustaz, lain kali jangan sebut babi ya. Sebut apa? Khinzir, baru sopan sikit. Saya jawab makcik, bukan tak nak sebut khinzir, tapi bila sebut khinzir ni, bunyi macam teddy bear, rasa nak cium je. Dia hilang sifat babi. Jadi makcik kita kena kekalkan kebabian babi. Kalau boleh sebut babi, kan, baru bunyi haram. Islam meletakkan bahawa haram boleh jadi dengan dua sebab. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi. Ini kaedah fiqh. Yang pertama haram li zatihi, haram dengan sebab zat dia. Contoh popularnya babi tadilah. Kerana secara zatnya Allah Ta'ala telah haramkan. Dalam Quranul Karim Allah Ta'ala nyatakan, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, telah diharamkan kepada kamu maitah, ya, darah, waddam, ya, maitah maksudnya bangkai, waddam darah, walahmal khinzir dan daging babi. Allah Ta'ala telah haramkan. So dia haram secara zat dia, walaupun kadang-kadang babi ni berzat, tuan-tuan. Ya, walaupun kita tukar nama dia, babi itu tetap jadi haram. Walaupun kita tukar nama pork dan sebagainya, tetap jadi haram. Walaupun kita ubah cara dia, kan, kita sembelih menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allah, buat daging korban, tetap jadi haram. Kan, buat nasi kabu ke, cicah budu ke, cancaluk dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, kan, buat babi krik ke dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, tetap menjadi haram kerana haram secara zat dia. Yang ni insya-Allah kita kat dalam surau ni takkan sentuh. Bahkan orang sebut babi pun rasa lain macam dalam perut. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah yang ni tak akan sentuh. Cuma yang kedua ni banyak kita sentuh. Haram yang kedua, iaitulah haram li ghairihi, haram dengan sebab benda lain. Contoh, kita pergi ke kedai runcit, ambil roti atas rak. Kita pun tengok kat kedai roti tu. Mula-mula sekali kita akan belek, kita cari apa mula-mula? Mula-mula kita tengok kat roti, tarikh lupu, expired date lah. Yang pertama, memang betul lah, kita tengok yang tu. Yang kedua, harga dia. Kadang-kadang dia naik pukul 12 tengah malam, orang tak sedar, betul tak? Tuan-tuan sekalian, roti. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, mungkin kita tengok logo halal. Yang keempat, mungkin kita tengok siapa manufacturer dia, kan? Yang kelima, mungkin kita tengok jenama dan sebagainya. Daripada semua elemen yang kita tengok ni, yang paling penting ialah bagi orang Islam apa dah? Logo halal. Betul lah, baguslah, alhamdulillah. Tapi kita tak perasan, tuan-tuan. Walaupun expired date lambat lagi, kita beli dengan duit kita, kita tak curi, kan? Lepas tu ada logo halal, tapi kita tak perasan satu benda. Iaitulah, walaupun ada logo halal kat situ, tapi kalau kita membeli dengan menggunakan duit yang haram, maka roti tadi bertukar sifatnya. Walaupun logo tetap logo halal, bertukar sifatnya daripada halal kepada haram. Na'udzubillah, kalau kita makan, bagi isteri anak-anak makan, na'udzubillah, jatuh dalam satu golongan yang Nabi nyatakan, kullu lahmin nabata min suht fannaru awliya bih.
Setiap daging yang tumbuh membesar daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih layak bagi mereka. Wal-iyazbillah. Maka kita nak tanya tuan-tuan sekalian, hari ini muhasabah diri kita masing-masing, ada tak pendapatan kita berpunca daripada sumber yang haram? Maka kena belajarlah tuan-tuan sekalian. Cuma dalam masa lebih kurang 15 minit ni, saya nak sebut 3 benda saja yang kita nak jaga. Banyak lagi nak kena jaga. 3 benda ni benda besar yang menyebabkan harta yang kita perolehi, gaji kita yang kita perolehi, ataupun pendapatan yang kita perolehi, tuan-tuan sekalian, bertukar sifatnya daripada halal kepada haram. Maka kalau kita beli nasi, beli roti, beli air dengan menggunakan pendapatan tersebut, haramnya macam haram memakan babi juga, tuan-tuan rahmati Allah. Ya, daripada 3 benda tu, kita yang pertama sekali tuan-tuan sekalian kita nak jaga ialah gharar. Gharar model. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu ketidakpastian. Bahasa Inggeris uncertainty. Kan? Ni bagi orang yang meniaga lah. Kan? Dan orang yang membeli, menjual dan membeli kena elakkan elemen gharar. Itulah ketidakpastian yang berlaku dalam jual beli kita. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, ketidakpastian dalam harga. Yang kedua, ketidakpastian dalam penerimaan barang. Ni biasa yang berlaku, contohnya orang yang beli barang yang tak ada depan mata. Kena order ikut online dan sebagainya. Jual tudung tu bagus dah. Ya, tuan-tuan sekalian, jual tudung tu bagus dah. Kan? Tapi sistem tu yang tak bagus, iaitu bila orang bayar, tuan-tuan sekalian, tak tahu bila sampai. Seminggu, 2 minggu, sebulan dah tak tahu bila. Nabi larang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, naha Rasulullah an bai'il hasa wa an bai'il ghar. Nabi melarang daripada perniagaan lontaran dan perniagaan yang tidak pasti. Orang Arab jahiliah dulu kalau dia beli barang, tuan-tuan sekalian, dia akan ambil satu objek. Dia pergi beli barang, tuan-tuan sekalian, contohnya nak beli seekor kambing yang ada di ladang. Maka orang yang jual akan sebut harga seekor kambing, contohnya 1 dinar. Zaman Nabi, seekor kambing harganya 1 dinar. Kita boleh rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, yang mana berlaku di antara dialog di antara Nabi yang menyerahkan perwakilan kepada seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu membeli seekor kambing dengan nilainya 1 dinar. Jadi kalau kita pada zaman jahiliah, tuan-tuan sekalian, kalau orang pergi beli seekor kambing, dia akan ambil 1 dinar dan dia akan ambil satu objek. Dan dia akan baling kepada kambing. Dia akan lontar. Mana-mana kambing yang terkena dengan objek itu akan menjadi hak milik pembeli. Ada elemen ketidakpastian. Gharar, tak tahu. Maka Nabi SAW sebut, la tabi' as-samak fil ma', jangan kamu jual ikan dalam air. Kan? Sudah macam mana kita? Kan? Pergi kat pasar, tuan-tuan sekalian, confirm lah ikan keli duduk dalam air. Kan? Macam mana kita ni? Kan? Agak-agak Nabi kata, jangan kamu jual ikan dalam air. Kan? Rupanya jangan jual ikan dalam air ni, kita bayar kemudian tangkap. Itu tak boleh. Tapi kalau kita tangkap dulu, timbang, baru tahu berapa kilo, berapa harga dia, baru kita bayar, itu tak apa. Sama juga Nabi kata, jangan kamu jual burung di udara. Sebab apa? Sebab ada berlaku ketidakpastian. Tengok burung lalu kan, berkenan tak burung tu, nak beli tak? Nak. Bayar RM50 aku tangkap. Tak tahu dapat ke tidak, kecil ke besar, cacat ke sempurna, tak tahu. Maka ada elemen gharar, boleh membatalkan akad, merosakkan akad tersebut. Kena jaga, tuan-tuan sekalian. Sama juga kalau penghantaran barang, kena tahu. Kan, kita nak hantar barang bila nak sampai ke tempat orang yang membeli, kan, di tangan dia. Jangan lepas tu, bila orang order barang, bila sampai ke tangan dia, kalau tak ikut spesifikasi pada masa akad tersebut, dia boleh ada hak untuk pulangkan. Dia panggil khiyarul ru'yah, option of sight. Bila tengok sendiri, ada hak untuk pulangkan kalau tidak mengikut spesifikasi pada masa akad yang dimeterai di antara pembeli dan penjual. Ni kerana Islam nak jaga kedua-dua belah pihak. Selesai. Ya? Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sebab tu orang yang berniaga ni, tuan-tuan sekalian, kalau nak dapat lesen perniagaan, sepatutnya kena ada kursus-kursus tentang halal dan haram dalam perniagaan. Kan? Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ialah maisir, perjudian. Perjudian ni nak kena elak lah. InsyaAllah kita kat sini ni tak adalah pergi berjudi kat sport toto ke 4D dan sebagainya.
Tapi ada satu kegiatan, aktiviti yang kalau kita buat ada elemen perjudian walaupun tak nama judi. Contohnya apa dia tuan-tuan sekalian? Contohnya main teka lembu sado. kan masa minggu pertanian baru ni tuan-tuan sekalian, kan mahal kan. Teka lembu sado. Ada seekor lembu, nak teka berapa berat lembu sado ni, ada seekor lembu kat tepi dia, letak berapa kilo. Kat tepi dia lembu yang kena teka. Nak masuk bayar RM10. Kan? Borang tu RM10. Maka sebenarnya itu ada elemen perjudian. Tuan-tuan sekalian, ingat dulu satu syarikat telco dulu, tuan-tuan sekalian, buat 100 hari 100 kereta Camry. Dulu 2-3 tahun yang dulu. Majlis Fatwa Kebangsaan kata haram, maka kena pulangkan balik duit yang telah dilaburkan oleh orang. Kenapa tuan-tuan sekalian? Peraduan SMS. Masih ingat Kerana peraduan tersebut SMS biasanya 1 sen, 5 sen dan sebagainya. Tapi oleh kerana nak masuk peraduan tadi, dia charge lebih, ada additional payment, ada additional charge. Maka additional charge ni sebenarnya adalah taruhan, dikumpulkan. Dan orang yang buat tu saya tanya sendiri, betul tak ada kereta Camry ni? Tak ada, Ustaz. Dia kata, tak beli lagi. Nak beli bila? Daripada duit terkumpul tadi. Kan? Tuan-tuan sekalian. Bila dikumpulkan duit, bagi kepada pemenang. Yang kalah tak dapat, maka hukumnya ada elemen judi yang Allah Ta'ala haramkan dalam Al-Quranul Karim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya judi, tenun nasib, sembah berhala adalah merupakan najis daripada amalan syaitan, maka jauhilah, sesungguhnya ia adalah merupakan amalan yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yang ketiga, yang besar sekali tuan-tuan sekalian, ialah riba. Ini riba yang berlaku banyak di kalangan kita. Kita judi ni tak risau sangat tuan-tuan sekalian, sebab kita rasa malu nak berjudi. Betul tak? Orang beli nombor ekor tu malu tuan-tuan. Sebab tu dia masuk kedai ekor pun dia pakai helmet. Kan? Sebab dia malu. Tapi orang yang buat riba ni tak rasa malu tuan-tuan. Kan? Dia pergi buat agreement riba ke, loan riba ke, invest kat tempat riba, dia tak rasa malu, siap selfie lagi tuan-tuan, upload dalam Facebook dia, sebab tak rasa malu. Sedangkan tuan-tuan sekalian, dosa riba ni dalam bab muamalah yang paling besar sekali. Tuan-tuan tak percaya, rujuk dalam surah Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala nyatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa datang peringatan tentang riba lalu dia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu adalah merupakan haknya. Kalau kita tak tahu dalam bank tu ada riba, kita tak tahu dalam investment pelaburan tu ada riba, tiba-tiba datang Majlis Fatwa Kebangsaan kata haram kerana ada riba, kita berhenti. Kita dah ambil 20,000, 30,000 dulu, beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Halal ke haram? Ia adalah halal berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Wa amruhu ilallah, kita bertaubatlah pada Allah. Cuma kita tak nak jadi golongan yang kedua yang Allah Ta'ala kata, wa man ada, barang siapa yang ulang sekali lagi, dia dah tahu ada elemen riba, dia teruhkan juga. Dan kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa waman ada ila isti'mal, dia ulang sekali lagi dalam menggunakan. Dah tahu dalam bank tu ada riba, dia teruskan juga. Maka kata Allah tuan-tuan sekalian, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah merupakan ahli neraka. Lebih dahsyat daripada itulah tuan-tuan sekalian, mereka kekal hum fiha khalidun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Siapa ni tuan-tuan? Orang yang solat 5 kali setiap hari tak pernah tinggal secara berjamaah, qiyamul lail tiap-tiap malam, solat duha tak pernah tinggal, haji umrah 4-5 kali tuan-tuan sekalian, terlibat saja dengan agreement riba, muamalah riba, promosi riba, jadi ejen riba, maka tuan-tuan sekalian menjadi ahli neraka selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk neraka ni satu saat pun kita tak mampu, apatah lagi nak masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita rasa nak test lah boleh masuk neraka ke tidak, rasa boleh tahan ke tidak, senang je tuan-tuan. Siapa yang datang office naik motor, sebelum balik nanti start enjin motor, panaskan 15 minit,
pergi cium exhaust motor kita dengan gusi dekat situ tuan-tuan. Kita tak mampu. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang selalu kita baca tuan-tuan sekalian, ya, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, ketika mana ahli neraka ni dah tak tahan duduk dalam neraka, mereka cuba nak keluar daripada neraka. U'idu fiha, dikembalikan semula dalam neraka. Malaikat terajang balik masuk dalam neraka. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, zuku, dirasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala yang selama ini di atas muka bumi, tukazibun, kamu dustakan azab tersebut. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu orang masuk dalam neraka ni tuan-tuan, kalau masuk hancur lebur saja macam tu, tak apalah, tahan lagi tuan-tuan. Tapi bila hancur lebur, kulit luluh, ya, hancur luluh tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala gantikan tubuh dan kulit yang lain. Kullama najidat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqal azab. Setiap kali kulit mereka hancur luluh, terbakar, Allah Ta'ala ganti kulit yang lain supaya apa? Liyazuqal azab, supaya mereka rasa pedih dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan sekalian tengok ayat 278 surah Baqarah juga. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang beriman, wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jauhilah saki-baki riba sekiranya kamu beriman pada Allah. Ya, fa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak berbuat demikian, dengan makna tidak meninggalkan riba, apa kata Allah? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka bersedialah untuk berperang dengan Allah dan juga Rasul. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang terlibat dengan riba sebenarnya mengisytiharkan perang kepada Allah dan juga Rasul. Maka apa guna dia sujud dan rukuk pada Allah pada waktu yang sama dia isytihar perang kepada Allah dan juga Rasul. Maka berwaspada dengan riba tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba tuan-tuan sekalian nak hurai tak sempatlah apa dia riba. Cuma Nabi kata riba ni berapa jenis ada riba. Yang kita faham, riba ni berlaku bila kita bagi pinjam pada orang RM100, kita minta dia bagi balik RM150. 50 kita panggil bunga. Dan bunga itu hanyalah salah satu cabang daripada riba. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih menurut Imam Ahmad dan sahih menurut Al-Albani, Nabi menyatakan ar-riba salasatun wa sab'una baban, riba ada 73 bentuk dan jenis dia. 73 bentuk dan jenis dia. Yang mana semua tu kalau kita buat, dosa yang paling kecil Nabi sebut adnaha misla an yankihar rajul ummahu, dosa riba yang paling kecil sekali seumpama seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena waspada. Takut-takut kita terjerumus daripada mengambil sumber yang syubhah ataupun yang haram ini sebagai pendapatan kita. Maka ingatlah pesanan Allah yang Allah Ta'ala akan tanya sebagai soalan di pada mahsyar nanti, min aina tasabahu, dari mana kamu ambil harta, wa fima anfaqah, dan ke mana kamu belanjakan harta tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita terlibat dengan perkara yang menjadikan pendapatan kita menjadi haram, yang akhirnya membawa kekesalan kepada kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat akhirnya saya pada hari ini nak mengambil kesempatan juga kepada tuan-tuan sekalian untuk memohon sumbangan daripada tuan-tuan kepada mereka yang ada kelebihan dari sudut kewangan, RM1, RM2 dan sebagaimana yang ditulis di belakang sana, untuk sumbangan kepada sekolah Seriti Al-Mustaqim yang berada di Gombak. Saya adalah antara salah seorang daripada AJK pengurusannya, yang mana kami kekurangan dana. Sekolah Seriti ini tuan-tuan sekalian adalah tersediakan kepada adik-adik kita di sekolah rendah, yang mana kita menerapkan elemen pendidikan Islam. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk bangunan kita dan juga untuk bayar kos-kos pengurusan dan sebagainya, kita memerlukan sedikit dana. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ia akan menjadi saham kepada kita untuk kita sucikan harta kita yang mungkin kadang-kala tuan-tuan sekalian kita kerja daripada 8.30 hingga 5.30 ke, pukul 8 sampai pukul 6 ke. Sebagai manusia biasa kita buat benda-benda yang mendatangkan syubhah dalam harta kita.
Contoh kita main Facebook, tengok WhatsApp, pergi tandas, benung dalam tandas, bersembang dan sebagainya, pergi lunch, masuk lambat. Benda-benda itu akan menjadikan harta kita syubhat. Maka kita kena sucikan. Ya, sucikan dengan kita menderma bagi sumbangan dan sebagainya. Dan insya-Allah sumbangan ini akan digunakan sebaik mungkin fi sabilillah. Maka Allah Taala